Buka owner. Ini siapa punya kedai? Saya supply barang, saya supply barang. Ini warga asing juga. Warga asing. Tak, bukan. Kalau you bukan, saya panggil bandar yang angkat. Bukan you punya. Ini bukan you punya. Ini supply, saya supply barang saja. Supply you duduk, you niaga. Terasa. You duduk, you niaga. Saya supply barang saja. Saya servis ini saya supply. You supply, you duduk niaga lah. Lagi tadi you jual ni. Betul? Ini tadi dia jual Siapa serve tadi dia serve? Saya tak rasa. Nampak ni warga asing terang-terang ni. Ini Datuk Bandar lah. Minta Datuk Bandar tengok ni. Saya dah hantar dia laporan, tak ada ambil tindakan langsung. Warga asing kena berintras, jangan pilih kasih. Ya? Hari ni terang-terang, ternyata hari ni warga asing. Kenapa tak ambil tindakan? Ya? Hari ni warga asing boleh bayar sewa dengan satu syarikat yang dilantik oleh UDA. Ya? Dan charge kepada warga asing. Hari ini meniaga senang-senang, senang lenang meniaga. Lesen penjaja ni. Lesen penjaja. Apa DBKI buat? Kalau nak bentras, jangan ada pilih kasih. Dan hari ini saya nampak Menteri Wilayah hari ini apabila dia kendalikan Bazar Ramadan, hancur Bazar Ramadan ni. Ya? Dia tak fikir soal cuaca, hujan, panas, masyarakat peniaga dengan 6x6. Apa nak jadi dengan masyarakat kita hari ini? Nak meniaga di kaki 5 bulan Ramadan pun tak boleh. Jadi saya minta supaya Menteri Wilayah, Datuk Bandar kena turun, lihat sendiri, tengok apabila waktu hujan. Dengan kemah you bagi 8x8, macam mana hari ni pengunjung nak datang beli barang. Kalau barang ni tak laku, bukan boleh simpan, tak boleh simpan. Jadi kalau hujan, cuaca panas dengan hujan lebat dan sebagainya, habis. Berapa kemah saya tengok dah terbang. Ya? Jadi saya minta janganlah terlalu ketat sangat menekan kepada masyarakat penjaja. Kalau jiwa tu tak ada nak membantu, tak payahlah jadi Menteri Wilayah. Bagilah orang lain jadi Menteri Wilayah yang mempunyai jiwa untuk membantu masyarakat yang ada di dalam Kuala Lumpur ni. Ya? Saya punya statement yang lepas, 2-3 minggu yang lepas, sekiranya Dewan Bandaraya gagal kendalikan Bazar Ramadan, kita akan tuntut dan kita akan ambil balik dalam persatuan-persatuan ini. Kita akan bincang bagaimana untuk kendalikan lebih baik daripada apa yang dibuat hari ini. Ya, ini kita akan tekanlah, kita minta. Ya, sebab kita memang lepaskan kali ini kita nak tengok macam mana di BKL dengan menteri hari ini kendalikan. Dan saya nak bagi tahu Datuk Bandar, Datuk Bandar mempunyai kuasa penuh dalam Kuala Lumpur. Hari ini suara Datuk Bandar tak ada. Semua menteri wilayah yang cakap. Isu penjaja Menteri Wilayah yang bercakap. Sepatutnya Menteri Wilayah ni dia pegang dasar saja, dan apa yang dia nak buat nyatakan kepada Datuk Bandar. Datuk Bandar akan laksanakan. Janganlah kuasa Datuk Bandar pun you nak ambil. Bagilah peluang Datuk Bandar, biar dia lihat sendiri. Berapa dah Datuk Bandar saya duduk dalam Kuala Lumpur ni, berapa ramai dah Datuk Bandar saya lalui. Tak macam inilah Datuk Bandar. Memanglah kita akui you seorang wanita, ya. Tetapi saya beranggapan wanita ni lebih tegas dan lebih harmoni, ya, bersifat lemah lembut, boleh berbincang. Ini yang saya anggap. Jadi kita nakkan supaya Datuk Bandar hari ini melihat turun. Saya baru tahu semalam dia ada turun di Mesir India. Ya? Saya tak tahu apa yang dia lawat. Dia lawat dia punya post saja. Dia tak pergi tengok masyarakat penjaja. Saya tengok jalan Tukar Abdul lorong tu kosong, tak ada orang. Macam mana masyarakat penjaja nak hidup? Anak Madani yang cakap ni. Ni. Nampak ni Madani ni. Saya terima kasih kat Presiden penjaja ni. Orang kanan kita punya sistem. Perdana Menteri cakap siapa kerja kita bagi lesen. Untuk anak muda ni. Bagilah lesen. Anak muda banyak nak kerja. Ini warga asing dia bagi dulu. Utamakan. Apa ni? Di jalan penting darah tutup. Sana kena tutup. Sini kena tutup. Apa ni? Apa Perdana Menteri cakap bagilah. Bagi peluang sebulan ni. Apa ada masalah sekat-sekat? Ini personal saya bagi ke Datuk Bandar laporan ni. Tak ambil tindakan. Dia dapat. Sebelum dia dapat, lot ni telah dijual. Lot ni semua dia dah jual. Company event ni, saya turun ni sebagai pergi meeting dengan UDA. Bila saya turun, saya dah tahu cerita ni dia telah dijual. Bila UDA ni, adalah pegawai dekat atas ni, dia buat kerja lah. Dia dah dapat, lot depan 29 ni semua dia dah jual. Lepas tu kami fight, Presiden fight untuk dapatkan 5 lot. 5 lot ni, ini salah satu ahli saya ni. Dia bayar, tadi yang saya cakap tu 5,000 tu, dia bayar. Tidak boleh bincang. Saya hantar dia ke atas, sudah tak nak dengar cakap dia. Terus bayar 5,000 payment. Ini ke nak tolong masyarakat penjaja? Tekan. Perdana Menteri cakap lain-lain dia orang buat.
Lama saya dengan persatuan memang tak pernah ada bayar direct RM5,000 ke berapa petang. Saya deposit. Lepas tu lepas raya pun pernah je kita settle dengan Abang Nasir. Memang tak ada masalah. Ini rayuan dia telah dihantar. Rayuan. Kita dapat 3,500 dikurangkan. 3,500. Yang depan sana 10,000, 12,000, 13,000. Itu kita tanya UDA. Jangan macam-macam. Tu saya tekan dekat sini lah. Saya hope pasal Presiden Penjaja pun ada, dia turun sama kita. Dan saya ni anak Madani, saya tekan habis-habis dekat Datuk Bandar dengan Menteri ni. Kena tolong, ini pemuda ni Madani, diorang ikut kerajaan yang ada, support. Diorang nak mega, apa 6x6, apa yang boleh buat? Saya sedih. UDA ni, UDA juga dia subletkan dia punya siar kaki. Ya. Subletkan UDA juga sublet. UDA ni diwujudkan tahun 1966. UDA tahun 1971 dan MARA tahun 1966. Tujuan utama adalah untuk membantu masyarakat peniaga di dalam negara dan juga UDA dalam kawasan bandar. Tetapi hari ini saya nampak MARA bagi sublet kepada satu syarikat dan disewakan tidak mengikut apa yang kita sarankan dalam saya punya convention. Kita tengok kita buat Komisen Bumi Putra di PICC, di mana saya bercakap saya nak supaya masyarakat penjaja ni dibela. Tetapi sebaliknya hari ini dia bagi lot ini kepada syarikat dan syarikat sewakan dengan harga yang begitu tinggi, menekan kepada masyarakat penjaja. Saya nak bagi tahu penjaja yang tadi yang jual minyak wangi itu, dia pinjam dengan Along nak bayar RM5,000. Tahu, sepatutnya boleh dengan RM5,000 tu dia boleh jadikan modal, tetapi dia pinjam dulu duit ni untuk bayar dulu sewa. Nampak? Bagaimana yang dikatakan UDA nak membantu? MARA macam mana dikatakan MARA nak membantu? Dan saya nak bagi tahu dengan pengurusi MARA lah, Wajidi, apa nama tu, Datuk Seri Wajidi, Asam Wajidi ni lah, supaya lihat. Dan dia juga ada minit kepada satu surat mengatakan beri kepada Bumi Putra. Jangan hari ini kita tengok siapa yang duduk hari ini, warga asing yang duduk saya tengok, yang meniaga ni. Jadi MARA ni kalau nak bantu, bantulah secara ikhlas. Kalau dah minit itu, minitlah secara ikhlas. Jangan minit saja tetapi minit lain buat lain. Saya nak bagi tahu lah, bukan saja di mana-mana pun saya tengok bangunan MARA ni, kalau boleh, itu sebab kalau kita tengok di dalam bangunan MARA ni tak ada orang pun nak masuk kerana sewa terlalu mahal. Orang tak mampu. Dengan keadaan ekonomi hari ini, pengunjung pun tak datang, tak masuk. Macam mana peniaga nak hidup? Peniaga hidup bergantung kepada pengunjung. Kalau pengunjung tak masuk, macam mana nak bayar sewa? Jadi perkara ini kita nak supaya kena lihat UDA dengan MARA, kena lihat semula bagaimana nak bantu Bumi Putra. Dan panggil kita macam mana nak bantu dia. Jangan jadi macam Menteri Wilayah sombong, kita hantar surat pun tak mau layan, jumpa pun tak mau panggil. Akhirnya apa jadi dengan Wazar Ramadan? Dia mempunyai keanggotaan 613 anggota, tidak termasuk rela. Apa jadi Wazar Ramadan? Kemah terbang, hujan ribut, apa nak jadi? Kerana kita dah tahu perkara ni akan berlaku. Saya pernah kendalikan Bazar Ramadan di Kampung Pandan. Macam mana kemah besar 20x20 pun angkat di angin. Dr. Zaliha tak tahu. Datuk Sri Zaliha ni dia tak tahu. Jadi dia kalau nak jaga penjaja ni, kena turun, kena tengok, kena rajin turun padang. Kalau dia berminat, betul-betul berminat, saya nampak dia minat tu memang mendalam. Tetapi kena turun padang, lihat sendiri. Kita pun bertahun jaga masyarakat penjaja ni. Dan hari ni tengok, yang menjual lot RM10,000 siapa? Syarikat. Yang nak kenakan hari ni siapa? Persatuan. Itu sebab kita semua persatuan tarik diri. Hari ni selesaikan sendiri, saya nak tengok. Dan you tengok, saya akan dedahkan hari Rabu ataupun hari Khamis. Saya akan dedahkan kepada siapa kartel. Yang menjual lot ni siapa? So dia pergi tangkap lah. Saya nak tengok. Saya ada sedikit lagi saya nak completekan. Saya akan dedahkan pada hari Khamis. Saya akan panggil media, saya akan dedahkan siapa kartel. Jadi Menteri Wilayah, apa yang dinyatakan persatuan tu kartel, tarik balik. Tarik balik perkataan kartel tu. Dan kartel ni bukanlah datangnya daripada kita, bukannya persatuan. Kalau tak percaya, tanyalah yang berniaga ni. Berapa kalau di semasa persatuan ni dah? Tak ada pun sampai RM10,000. Jadi ini bukti. Dan saya akan dedahkan lagi satu bukti yang akan kita dedahkan kepada Menteri dengan Datuk Bandar.